Okay, sekali lagi. Yes, Assalamualaikum dan selamat pagi. So, berjumpa lagi kita dalam video hari ni. Pertama kali aku minta maaf lah, aku lama tak upload. Sebabnya sekarang ni aku tengah fokus untuk kedai baru aku lah. Jadi aku agak sibuk dan tak sempat turun. Dan tambahan monsun lah dekat Pantai Timur kan. Jadi memang tak boleh turun. Campur dengan sibuk, tak turun lah kita sebab tak ada video. Aku tak ingat dah beberapa video aku tak upload. Jadi minta maaf lah, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang aku berada di Pangkor. Tiba-tiba je ada kat pulau, campsite semua dah siap. Jadi video ni sebenarnya more tu macam aku tunjuk perjalanan behind the scene kepada video utama yang korang kena tengok. Itu dekat YouTube channel Geng Lipat. Aku letak dia punya gambar kat sini, dia punya link ada dalam description. Oh, dah start record dah? Ada. So kalau korang nak tengok full video, memang video trip ni memang best lah aku kata. Jadi sebenarnya perjalanan dah bermula semalam lah. Tapi hari ni aku buat intro. Sebab yelah dalam perjalanan tu banyak hal, tak sempat nak record proper intro kan. Jadi inilah proper intro untuk korang. Kayak di atas kereta. Hari ni 2 kayak hari ni. So sekarang kita dalam perjalanan ke Perak. Tapi sebelum tu Ayi singgah beli sandwich tu. Sandwich tu kan? Bagi chicken teriyaki satu. So kebelakangan ni, sekejap. Bising. Okay guys, so kebelakangan ni aku agak sibuk lah. Sebabkan aku tak upload video. Itulah antara sebabnya aku agak sibuk. Sebab nanti kedai aku ni akan berpindah ke kedai yang baru. Jadi tengah sibuk setting kedai baru lah. Jadi agak sibuk. Macam tu lah. Tak sempat buat video, tak sempat turun lagi. Dengan cuaca pun yang still monsoon lagi kat sini. Masih lagi monsoon. So kita lari ke pantai barat lah hari ni. Okay, sekarang kita kat Gambang. Baru sejam jalan. Lagi 8 jam bukan 8 jam, lagi 6-7 jam lah kot. Sekarang aku dengan Ayi. Sekejap lagi tu akan jumpa Dok dengan Adi dekat ada Gombak ada Gombak lah kot. Kita jumpa dia orang dan kita akan convoy sekali lah kot. Oh itulah, jauh lagi perjalanan lagi. InsyaAllah, tengoklah trip ni, harap menjadi lah trip ni. Lama tak tunggu laut guys. Later that same evening. Woohoo! Let's gone. Jom adik, ikut sekali. Lupa. Gede. Guys, sekarang kita baru nak gerak. 5.30. Plan tadi gerak kompat. Kita target gerak 5.30. Trip ni santai-santai. Korang kena tengok dia video nanti. Hasil padu. Ni apa kau tengok barang dia orang kat depan tu penuh. Penuh belakang bonet. Padahal pergi 3 hari. Ya Allah, barang macam duduk seminggu. Ni duduk sebulan ni. Mana nak mengangkut? Tak tahulah esok nak mengangkut macam mana tabuk dia. Dah sampai guys. Kita malam ni bermalam di homestay Nadi. Bukan homestay ni, rumah Nadi dekat Pantai Remis. Okay. So sekarang dah pukul 11 malam. Kita orang barai. Gerak tadi dari Kemaman dah pukul 11. So dah 12 jam. Kau tahu tiba dah semua dah ni. So kita orang malam ni kita orang rehat lah. Esok dah insyaAllah kita lancar. Kita punya ferry dah sampai. Ferry ke? Kita punya Roro dah sampai.
Di sini pasir ni okey lah, cantik lah. Assalamualaikum. Kan tunggu Dok dengan Nadi dia beli ais jap. Straight. Whoop. Senang loading. Jadi apa, kalau boleh kereta reverse atas boat terus. Jom kat barang. Okay guys, barang dah siap loading. Kalau korang tengok bentuk boat ni kan, dia depan ni luas. Jadi memang sesuai sangat lah untuk geng-geng kayak. Kalau nak sewa boat, Ipangko boleh contact Abang Sam kita. Terbaik, servis terbaik. Tengok. Ha? Fighter sport fishing. Fighter sport fishing eh? Fighter sport fishing. Sesuai lah sebab dia besar depan kan. Ha. Untuk barang tengok, kita punya barang macam duduk sebulan, duduk 3 hari je. Right, so jom kejap lagi kita akan cok. Dah dapat. Rasa pukul 12 1 macam tu ah. Gantung. Jalan je. Awak. Ada ada set. Perangai masing-masing. Weh, dulu dah tahu kalau jaket. Oh, memang ini tempat kita yang punya. Magang kau nampak kat kita aku ni. Barang sama Barang sama. Yes. Bila dah penat set up kemah, dah dapat kursi malas ni. Jadi malas lah nak keluar kan. Malas dah nak keluar. Geduk pula tu. Keluar mana? Kan memang kita plan di sini. Oh, kita nak tidur je datang. Nak tidur sini ya. Kita check in, lepas tu nanti check out. Itulah kita makan lah guys. Makan nasi. Ni makan ni. Sebelum keluar kita makan luar. Isi tenaga dulu. Bento. Bento kan. Boleh juga makan ketam ke. Okay, so kejap lagi kita orang akan keluar mancing. Sebab tadi kita orang set up kemah, kita orang relax. Sebab tempat ni santai sangat tau. Dia redup, jadi kita orang jadi malas nak keluar. Sekali dapat kursi ni pula kan. Kursi dog, kursi malas dog bawa. Di heaven lah tempat ni, kita orang santai. Ikan apa ni tengoklah insyaAllah ada ke tak. Tak tahu, kita cari, insyaAllah ada. Kita cari sikit untuk laut malam ni. Jadi itulah, pukul 11 lagi kot. Lagi 15 minit kita orang keluar lah. Seronok weh. Kau siap-siap. Guys, nak lancor. Pesan kami dulu. Alright, so jom lancor sekarang pukul ni 11.30 lancor. Tadi duduk rehat lama sangat. Sedap oi rehat sini. Ni macam masa nak relax sepanjang hari je. PF bukan daya, kita datang sini cari ikan, cari dah sikit. Jom. Later that same evening. Hey guys, dah sampai darat. Kita tunggu kejap tadi, tapi alhamdulillah laut malam ni tu je aku cakap memang boleh best lah. Kalau korang boleh nampak ada ikan sikit kat belakang tu. Aku tak tunjuk lah ikan apa. So untuk video memang korang kena tengok video GL Squad. Dan aku pun adalah tali-tali sikit. Nampak ekor kat tepi. Jangan nampak. Kita larikan sikit. Jadi alhamdulillah malam ni laut memang sedap. Strike pun ada yang padu. Jadi kau tengoklah. Kau tengok dua orang tu. Duduk kat kursi. Ada ombak. Aduh, sakit. Sakit motor. Tercocok kan ni. Aduh, sakit. Santai bang. Pakai kacang. Belum. Ngap.
So saja nak tunjuk kat korang behind the scenes seorang YouTuber. Korang nampak video yang dah siap kan. Korang tak tahu di sebalik tabir kita orang balik darat, kita orang kena fikir nak charge apa bateri yang dah guna apa semua kan, fish finder apa semua, nak charge GoPro lagi. Jadi muncullah ada power station. Ambil power station dalam bag tu, tengok muat dalam bag dia. EcoFlow kita on siap-siap. Bateri 99%, aku ada guna sikit malam. Dan bermacam-macam kabel lah, macam-macam kabel. Ni untuk jam. Berbelang tangan guys. Alright. Dah jam. GoPro lagi. Tu masa kita orang loading barang dekat boat tadi, yang boatman tadi dia gelak tau tempat tengok barang kita orang banyak 3 hari kan. Tapi ni banyak sebab ni lah sebenarnya. Kita orang punya apa, peralatan video kan, kamera, macam Doc dengan Nadi dia orang bawa DSLR. Jadi semua tu memang makan space lah barang, memang banyak barang sebenarnya. Ni charge ni satu. Alright, dah charge. Apa lagi? Oh, ada satu lagi GoPro Max pula. Ini pun charge. Dah menyala, charge. Tu dah 3 device dah aku charge serentak. Aku nak charge fish finder punya bateri jap. Aku kena ambil. Aku tak bawa keluar lagi. Sekejap aku pasang dulu. Mana plug dia? Plug untuk AC. Alright, ni charger. Aku pakai smart charger lah sebab ini dulu aku main kereta control kan. Aku dapat smart charger RC. Kalau korang tahu main RC punya toys kan. Ini smart charger aku charge untuk bateri fish finder. Aku nak pergi ambil bateri jap. Okay, bateri. Alright, dan aku dah charge berapa device ni? 1, 2, 3, 4, 5. Apa? 1, 2, sorry 1, 2, 3, 4. Aku charge 4 sekaligus. Dan last sekali tak lupa aku punya phone, wireless charger. So macam kalau kau pernah tengok video aku sebelum ni, aku review produk ni, dia memang boleh charge 7 device serentak. So sekarang ni dia pakai dalam 70 watt. 70 watt untuk power semua ni sekali. Di kapasiti dia 210 watt. Jadi lebih kurang 3 jam, betul lah. 3 jam kalau continuous charge semua ni lah. Tapi macam jam aku sekejap je, yang GoPro ni pun sekejap je. So once kita dah cabut, dia punya load dia akan berkurang. Dan kita boleh tengok lah berapa tinggal bateri dia kejap lagi. Kalau korang boleh tengok lagi video aku review EcoFlow River Mini Wireless ni, aku letak link dekat atas ni. Korang boleh klik dan korang boleh tengok lah. Jadi itulah, ini satu gadget yang sangat berguna untuk aku, sangat berguna untuk seorang YouTuber. Dan tak kira lah siapa-siapa pun sebenarnya kan. Sebab korang sekarang ni memang banyak gadget kan, jam, GoPro, apa lagi. Ikutlah kipas. Oh, malam nanti aku nak tidur, kipas pun aku pakai ni juga nanti. Kita biar ada charge dan kita pergi mandi lah. Dan malam nanti kita makan-makan, kita rehat. Malam ni kita nak bakar ikan seko. Buat ikan bakar lah, tapi kita tak ada jaring. Jadi kita bakar style tradisional lah, pakai kayu. Ni aku tunjuk sneak peek sikit je lah, sikit je. Ikan apa tu? Apa penuh ni? Mana ikan yang aku nak bakar ni? Ini seko je aku nak bakar. Yang lain semua tu ternampak. Kita bakar talang malam ni. Kita bakar talang. Panas. Ui, aduh. Talang bakar guys. Bakar atas bara.
Okay guys, so sekarang dah pukul 11 lah. Tapi aku nak tidur awal malam ni. Sakit kepala. Semalam tak cukup tidur, jadi sakit kepala sikit. Bateri tengah charge lagi sikit. So masa aku tidur, aku biarkan bateri aku charge sikit lagi. Kejap lagi aku bangun lah untuk tutup apa semua. So insyaAllah kita jumpa esok ke macam mana ke. Alright, good night. Kau buka je nampak dog. Duduk. Good morning. Selamat pagi. Dia orang tak bangun lagi weh, tak jadi lancar hari ni. Okay guys, breakfast hari last kita orang kat pulau. Biasa Ayi master of mihun goreng. Mihun goreng sotong oleh Nadi. Memang jadi boh Barang jadi. Barang jadi boh. Jadi bang. Oh tu. Ada beruk. Dia apa je monyet dengan beruk? Apa je monyet dengan beruk? Apa beza kera monyet beruk? Kera dengan monyet sama lah. Dia kera dengan monyet dia kecil sikit lah. Ya. Wah ajar pula. Nadia. Kau ajar kau. Ada dalam video ni. Okey, kisahnya semalam tapi kita tak rekod sebab kita orang balik lewat malam kat campsite. Semalam balik campsite, makanan semua dah berterabur habis kotak. Dia buka habis kotak semua. Jadi itulah makanan kita orang banyak hilang semalam. Tapi alhamdulillah hari ni ada agak lepas lah buat makan. Kalau hilang semua makanan semalam, masa kita orang tak makan hari ni. Kalau makanan semua hilang semalam, call boat balik. Sebab dia orang datang sekampung tau. Kita punya pulau ni dia terpisah daripada pulau utama. Tapi bila air surut, sebelah sana ada perjalanan lah. So rasanya semalam petang dia orang bawa sekampung. Habis bersepah. Kau tengok dia behind the scene. Dia bawa pokok, shooting. Ya. Aku tengok daripada belakang tu. Okay guys, kita orang dah habis shooting hari ni. Rasa macam drama TV3 pula shooting kan. Tapi sekarang kita tengah tunggu boat. Boat datang dalam 12.30. So lagi 15 minit kita orang akan kemas-kemas lah dan bersih-bersih sampah apa semua tu. Dan tunggu boat datang dan juga Ghazali. Apa kau buat ni Hanat? Campsite, kemas. Kayak semua dah kat atas kereta. Kayak pun dah kat atas kereta. Dah secure cantik-cantik. Barang pun dah susun. Alright guys, jadi itu saja video untuk kali ini. Jadi guys, thank you for watching. Dan sekali lagi, kalau korang nak tengok video trip ni yang best, korang pergi to YouTube channel Geng Lipak. Dan seperti biasa, hari ni aku tak boleh closing sebab ikan itu rahsia dalam kotak. Jadi seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Dan kita akan jumpa video depan. Bye! Strike padu. Strike. Guys. Oh, fish on. Yes, fish on.